Supaya pasti terbuka kan. Maksud Islam lebat. Sampai kita lewat tahu saya kata Sayyidina Umar tidur apa nama di bawah pokok tamar. Maharaja begitu pengusaha-pengusaha tunai tengok mana dia bagi kamu tengok dengan lepok kan. Terkejut juga kan. Itu tak perlu nak cerita tu. Tapi percaya. Tapi pada zaman Sayyidina Umar sahabat Konstantin tak berani buka. Rasulullah apa ni? Pak sahabat tak berjaya. Lepas itu zaman apa dia? Zaman Umayyah dinasti Umawi. Tak berjaya juga. Abbasi tak berjaya juga. Sampai kepada Ottoman, dinasti Ottoman. Kalau orang putih sebut Osmaniyah. Sejak kata utama tak berjaya, kata kedua tak berjaya. Ada mana Rasulullah kakak ni? Betul tak ada 4, 5, 6 Sultan Murad tu. Bapak kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa zaman dia? Budak 21 tahun, 21 tahun. Putera mahkota. Kalau saya yang jadi raja, 21 tahun. Ya Allah, 21 tahun. Ya? Raja yang ketujuh, menurut susunan Perkayaan Osmaniyah. Dia yang ambil alih. Pokoknya bapaknya didik sebelum itu dengan iman dan Allah, dengan kelengkapan kekuatan keturuannya, fisikalnya, rohaninya, subhanallah. Dia ambil alih. Pasti dia tuan, Nabi apa ni dalam bulan Ramadan di sini. Dia dengan tenteranya ringkas cerita lah selepas ada perundingan dengan Konstantin, ada bicara banyaklah dia punya peringkat tu. Sampai ke satu peringkat, orang Islam terpaksa pergi ke Konstantin. Tawan. Sebab musuh tak boleh nak berada perjanjian damai, tak boleh. Jadi nak masuk terus. Konstantin adalah menjadi target fokus kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia fokus. Dia nak realisasikan, dia yakin hadis Nabi Muhammad. Dia di sini kita dia kecil nak realisasikan apa yang Muhammad sebut. Rasulullah sebut di majlis yang apa Nabi sebut semua jadi sekarang. Semua Nabi tengok Syria bukan dalam hadis semua itu. Hadis yang kita main kasi nak dulu akan berlaku perang yang Yahudi di apa nama di Syria dipanggil Syam. Bukan Nabi Isa akan turun. Jangan dulu Imam Mahdi akan turun. Tidak, Imam Mahdi turun di Syam. Lepas kelam pasal apa. Imam Mahdi lepak kelam dulu. Ini pun susah dulu. Imam Mahdi itu Arab. Yang kita naik itu tahu. Semua nak ngaku Imam Mahdi detik lah. Dan salam-salam saya lah Nabi Isa. Ini benih orang ni. Ya, benda yang berlaku. Tapi sebenarnya selepas berlakunya turunnya Nabi Isa dan apa Nabi melahirkan Imam Mahdi, jadi mereka bergabung. Jadi masa itu akan jadi amanah lepas bunuh Dajjal. Apa lagi mau diamankan? Tapi yang sini masa itu dekat raja-raja. Sebab apa? Sebab Syria ada berlaku perangan, pembunuhan. Apa yang luar biasa ini berlaku di Syria kan? Itu memang jelas lah hadis. Tak boleh. Kita tinggalkan itu. Kita bawa cerita ini. Sultan Muhammad Al-Fatih ini bersama tentera dia 150,000 orang. Tentera Muhammad Al-Fatih. Seperti yang Nabi kata tadi, yang Nabi kata tentera yang akan dikuasai oleh raja yang paling baik, tentera yang paling baik. Apa yang baik yang penting? 150,000 orang ini kepada pemain rahmat Allah telah masuk ke kota Konstantin. Belum lagi dalam perjalanan nak menuju kota Konstantin, sampai di selat, satu buah selat namanya dalam perjalanannya, dia bersama dengan 150,000 orang tentera ini dan kapal perang mereka ada 70 buah kapal perang yang dilengkapi dengan senjata. Sampai di sebuah tempat bernama Selat Bosporus. Sampai di selat ini, kapal dah ada rumah. Musuh lagi hebat. Konstantin lagi hebat. Konstantin bukan galang-galang kan. Dia dah maju depan lama dah. Empire besar. Dia dah pasang apa tuan-tuan? Dia pasangnya di bawah apa nama? Di bawah laut itu dengan besi. Dia besi panjang dengan apa nama? Dia boleh cakap dia. Dia memakai rantai besi. Mereka tanam rantai besi di dasar laut. Bila tanam
asal laut, tanah, kape orang Islam tak boleh lagi. Muhammad Fatih kata, cepat, betulkan Fatih. Tak boleh. 125 orang tak boleh nak bawa. Rantai terlalu hebat. Maknanya dia dah teknologi pasangan rantai besi di bawah laut, di dasar laut itu terlalu sangat hebat. Dibuat oleh Fatih. Apa yang dah dibuat oleh Muhammad Fatih? Tuan-tuan, dia kata, bila ada hubungan dengan Allah, Tuhan ilham masuk dia. Ya, dengan dewasa sekarang ini, dewasanya, kreativiti ni pula, dia pun arahkan tentera-tentera dia bersama desain untuk mengalihkan kapal tadi yang 70 buah yang kapal tuan, kapal bukan sampan. Ya, nak tolak kereta bulan puasa. Allah, makan darat. Kalau beli yang tu ini. Ini kapal perang 70 buah biji, kita kata 70 buah diangkat dengan bahasa Peraknya dikandung. Diangkat oleh tentera Muhammad Fatih melalui jalan darat. Tuan bayang, kapal laut dan jalan darat kan dia tanya. Sejauh 5 km melintasi Golden Horn. Tarik lepas dengan izin Allah. Tapi ada teknologi dia lah. Dia pasang minyak, dia sapukan minyak supaya licin perjalanan. Lepas saja dia luncurkan ke bawah sampai dan mereka ke Konstantin pada pagi Jumaat. Riuh ni. Ya. Allah, pagi Jumaat, subuh Jumaat. Tentera musuh terkejut tuan-tuan. Terkejut. Ini tak masuk akal, impossible. Macam mana orang Islam ni masuk? Mereka tak menyangka sungguh. Dalam kepala otak mereka takkan mungkin. Sebab apa menyambut? Kerana kita lalu lagi, jangan overconfidence. Sebab pada Allah. Aku dah buat yang terbaik, serah pada Tuhan. Jangan overconfidence. Ya Pak ya? Ya, bapaknya. Nanti ni, saya dah servis yang terbaik pada suami saya. Jangan overconfidence. Yakin suami saya tak cari lain. Confirm. Jangan. Mata memilih orang juga tengok. Orang lelaki main. Sembang dengan orang lelaki tak ada benda lain. Awak tu ke apa? Tak juga tapi itulah. Dah masuklah. Persatuan. Persatuan. Persatuan takwa. Itu pun takwa ni apa? Takut bini tua. Tak ada. Tuan sudah jelas ke lah. Nampak terhenti kan. Jadi hadirin teman, dia letakkan keyakinan kepada Tuhan. Dia masuk ke Tuhan. Takbir, masuk ke dalam apa ni kota Konstantin. Tujuh apa nama orang kata kota yang besar itu menjadi dipecah kalau orang Islam masuk. Tapi orang Islam yang telah dibina itu dididik. Masuk tak ada sombong, tak ada takabur pula, tak ada. Apa betul tak takabur, tak ada sombong. Kita bayangkan dalam perjalanan menuju Konstantin itu, mereka melalui banyak tempat. Antara yang mereka lalui ialah kebun, bukan kebun, ladang anggur yang paling besar di Konstantin. Ladang anggur sedang masak. Kita bayangkan, seorang pun tak ketik. Ini bukan cerita dongeng. 150,000 seorang pun tak ketik anggur masuk dalam mulut dia. Mana cari? Itu antara ciri-ciri tentera yang baik yang Nabi sebut. Pada hengan manusia, siapa tahu, kenap je lah kan. Tapi tak ada seorang pun yang makan, ya Allah, yang baik yang Islam, yang banyak tentera Islam. Tak ada. Akhirnya tuan-tuan dan puan, bila mereka sampai di mana? Di Konstantin, berjaya kuasai Konstantin. Kebetulan pada pagi itu, pagi Jumaat. Sampailah masa untuk mereka sembahyang solat Jumaat. Solat Jumaat pertama dalam sejarah Islam yang di Konstantin merealisasikan kata-kata Rasul, kata-kata keramat daripada Nabi Muhammad yang Nabi sebut wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bertutur melainkan keilham yang datang daripada Allah. So Nabi cakap benda yang kau berlaku sebab dia wahyu yang ghair muwakil, wahyu yang tidak langsung. Yang langsung ialah Quran, yang tidak langsung ialah Muhammad SAW. Jadi berapa tahun? 800 tahun selepas Nabi cakap tadi, Nabi kata sekian kali Konstantin akan dikuasai oleh raja yang paling baik dan tentera yang paling baik. 800 tahun baru direalisasikan. Jadi bukan nak balik. Ini sekarang ni. Bila kumpul semua di satu tempat, di
sebuah gereja yang besar di Konstantinopel. Gereja apa? Namanya Saint Sophia. Siapa pergi ke Istanbul, tengok di Saint Sophia semua dah. Jadi apa nama Sultan Muhammad Fatih tukarkan gereja ini menjadi masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Siapa pergi tengok. Sekarang ni tengok kerjaan rakyat apa nama Turki tengah bangkit menentang kerajaan ini. Bukan pertama nak jadikan sebab sekarang ni kerajaan Turki telah menjadikan gereja yang jadi masjid oleh Sultan Muhammad Fatih jadi museum. Rakyat apa? Rakyat tak yang museum itu yang telah ditukar oleh Sultan Muhammad Fatih jadi masjid itu jadi masjid lagi. Ada dalam regulasi. Tahu lah macam nasinya. Bila sudah jadi apa nak katakan? Berlaku satu peristiwa. Siapa nak jadi ketua imam? Siapa nak jadi imam? Siapa nak memimpin sembahyang itu? Baik, sembahyang Jumaat pertama dalam sejarah Islam. Siapa nak boleh? Sultan Muhammad Fatih dia apa dia? Dia tahu. Dia hormat pada guru dia kata Tuhan. Nama dia Syekh Samsudin guru dia. Tuhan jadi imam hari ini. Kata di Syekh Samsudin, aku tak mungkin Muhammad. Tak mungkin sebab kamu lebih baik daripada aku. Aku tak sebaik kamu. Tidak Tuhan. Bertawar-menawar begitu. Sultan Muhammad Fatih kata tak boleh begini. Kalau raya begini tak mungkin. Aku kena tengok siapa yang paling mulia di sisi Allah dia akan jadi imam memimpin solat Jumaat yang pertama di Hagia Sophia pada hari ini. Wahai tentera-tenteraku, wahai tentera-tentera Allah, saudara-saudaraku sekalian, bangun! Bantuan 100,000 orang mungkinlah yang syahid dah tinggal sampai lebih tu. Tak ramai lagi. 100,000 orang bangun. 100,000. Bangun semua. Tuan-tuan, alhamdulillah kita bersyukur Allah telah memberikan kita kehormatan ini. Aku nak tanya kalian, sekarang ni aku nak tetap siapa nak jadi pimpin imam pada hari ini. Mesti orang yang paling baik antara kita. Jadi aku nak tanya 3 soalan. Kalau 3 soalan ini dapat berjaya, maka orang itu akan jadi imam.